13 Mei 2026. Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita dapat menyambung lagi dalam rancangan Lembayung Al-Quran. Pada kuliah lalu saya telah terang kepada tuan-tuan bahawa adab golongan jin muslim ini, iaitu mereka mengatakan pada ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Semuanya kami ini tidak mengetahui dengan sebab ketetapan baru undang-undang yang Allah kenakan itu, iaitu tidak boleh langsung naik ke langit untuk mengikuti perkembangan yang ditetapkan itu. Kami sudah tidak dapat mengetahui lagi apakah keburukan yang dikehendaki terhadap mereka di bumi ini, ataukah Tuhan mereka mengkehendaki kebaikan untuk mereka. Jadi jin muslim ini, mereka sebagaimana juga sifat orang beriman, adab mereka dengan Allah SWT, semua kebaikan itu disandarkan kepada Zat yang Maha Agung ini. Tapi menceritakan penyakit ke, menceritakan tentang musibah ke, maka mereka ini begitu warak dalam bab semikian, iaitu mengatakan perkara itu seolah-olah tidak ditetapkan oleh Allah, walhal hakikatnya semua datang daripada Allah. Jadi kami tidak mengetahui tentang apa lagi ditetapkan. Kami juga tidak mengetahui apa keburukan yang dikehendaki ataupun satu kebaikan yang disediakan oleh Tuhan mereka untuk mereka sejak utusan Nabi yang mulia ini. Inilah satu bentuk akhlak dalam mengungkapkan kata-kata, iaitu kita diajar untuk menyandarkan keburukan itu kepada sesiapa selain daripada Allah. Tapi sebaliknya, bila menceritakan kebaikan, keberuntungan, manfaat, perkara-perkara yang baik, semuanya disandarkan kepada Allah SWT. Kita dapat lihat juga dalam hadis bagaimana Nabi SAW mengajar kita untuk mengatakan wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Ini hadis yang Nabi SAW terang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitu kebaikan semuanya dalam ketetapan-Mu wahai Tuhan, dalam genggaman-Mu wahai Tuhan, tapi keburukan itu tidak berlaku daripada-Mu wahai Tuhan. Semua yang Kau tetapkan semuanya baik-baik belaka. Ini merupakan satu adab, satu akhlak. Jadi dalam bentuk kata-kata yang dikehendaki di sini, iaitu mengajar kita adab dengan Allah SWT, bahawasanya golongan jin yang masuk Islam ni macamlah orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman ni hatinya lembut, hatinya mudah untuk mendengar kebaikan dan mudah untuk menangis bila mendengar sesuatu bab yang kena mengena dengan mereka. Sebaliknya si kafir itu, apa saja yang kau berikan tidak akan beri manfaat untuk mereka kerana hatinya sudah memati. Seterusnya kita lihat dalam ayat yang ke-11 sehingga ayat 17. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba wa an law istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi wa man yu'rid an dhikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Sadaqallahul azim. Allah, indahnya ayat-ayat ini. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian keadaannya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Dan sesungguhnya kami tak kala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman dengannya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula penambahan dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah milih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, iaitu Islam, benar-benar kami akan meminum kepada mereka air yang segar, iaitu rezeki yang banyak. Untuk kami beri cubaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari ingatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkan olehnya ke dalam azab yang amat berat. Jadi ayat ni beritahu kepada kita tentang jin ini, mereka
mereka bercakap, mereka memperihalkan diri mereka. Wa anna minas salihuna wa minna duna dhalik. Ada di kalangan kami ni orang yang salih, ada pula yang tidak demikian. Samalah seperti manusia, ada yang salih, ada yang lalai. Kami ni menempuh jalan yang berbeza-beza, beragam-ragam. Dalam penjelasan oleh Al-Abbas bin Ahmad Dimashqi kepada Al-Hafiz Ibn Asakir, berkata, aku pernah mendengar beberapa jin ketika itu aku sedang berada di rumahku. Antara ucapan yang mereka katakan, hati yang dihias dengan kecintaan sampai melekat, yang arah tujuannya ke arah barat dan timur. Dia terpikat cinta kepada Allah dan Allah Tuhannya. Dia bergantung pada Allah dan tidak pula pada makhluk ciptaannya. Wali Allah ni mendengar bagaimana jin ni bercakap. Kalau kita baca dalam Tafsir Ibn Katsir, dulu pernah saya bawa kepada tuan-tuan ketika wafat Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah yang terkemuka itu, terjemahan Al-Quran itu, bahawa mereka mengumikan jenazahnya di Taif itu. Tiba-tiba kedengaran suara, tak diketahui mana sumbernya. Semua yang hadir itu dapat mendengar bacaan daripada surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jin Islam membacakan ayat ini sebagai menampakkan kesedihan mereka kematian seorang ulama yang terkemuka di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita lihat dalam ayat ini bagaimana Allah Taala membawa kepada kita gambaran tentang perkataan yang digunakan di sini, iaitu guna tara'iq qidada contohnya. Ini merujuk kepada satu bab isti'arah, iaitu perkataan tara'iq ini daripada perkataan tariq, turuk, yang merujuk kepada jalan-jalan. Ada banyak jalan, kau nak ikut jalan mana satu? Jalan orang beriman ke, ataupun jalan orang yang lalai, ataupun jalan orang yang tak peduli? Maknanya begitu banyak jalan, mana satu yang kau pilih? Maka isti'arahnya dipinjamkan kat sini bagi menggambarkan keadaan keberagaman yang ada pada makhluk Allah yang namanya jin ni, di antara mereka yang taat dan mereka yang melakukan maksiat dan mereka yang lalai. Jadi bila kita lihat bahawa di antara kami ada yang Islam, ada yang menyimpang. Siapa yang Islam maka mereka telah memilih jalan yang lurus. Sebahagian daripada kami merupakan mukminin, taat kepada Allah, beramal saleh. Ada yang merupakan fasiqin, munafiqin, zalimin, menyimpang daripada jalan kebenaran, yang menjauhkan diri daripada manhaj keimanan. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan mempasrahkan dirinya mengikuti syariatnya, maka mereka ni sedang mencari taharrau rasyada. Mereka ni sedang berusaha untuk mencari jalan keselamatan, jalan petunjuk. Kemudian bila Allah guna perkataan qasid ni berbeza daripada muqsid tau. Kalau qasid ini dia fi'il thulathi sebenarnya, berbanding dengan muqsid dia perkataan aqsad. Ini istimewanya bahasa Arab kalau kita pelajari. Al-qasidun ni maknanya al-zalimun. Ni satu bentuk istiqaq. Kalau aqsad di atas wazan af'al. Kalau aqsad ni merujuk kepada adalah. Tapi kalau sebut qasata atas wazan fa'ala, ini sulasi ni, dia merujuk kepada zalama. Oh, bezanya bahasa Arab, ya Allah. Al-qasidun maknanya orang yang zalimun. Tapi kalau al-muqsitun ala manabil huda, dalam hadis mengatakan bahawa orang yang adil ni, dia perkataan aqsata, tambah alif saja di awal itu menyebabkan perkataan ni berubah makna. Ya, begitu. Jadi qasid ni isim fa'il daripada fi'il thulathi, tapi kalau muqsid ini isim fa'il daripada fi'il rubai. Rubai ini berarti 4. Alif, qaf, sin, ta atau af'ala. Jadi dalam ayat ini merujuk kepada al-muslimin wal qasitin. Maknanya di kalangan jin ni ada yang muslim, ada yang zalim. Zalim ni maknanya kafir lah dimasukkan kat sini. Dia merupakan dua perkara yang sangat berbeza. Sebab itulah kalau kita lihat beza ni seperti bezanya an-nur dan juga az-zalam. Nur maknanya cahaya, zalam maknanya kegelapan. Sebab pernah kita bincangkan surah Luqman yang lalu bila Nabi SAW menyebut tentang inna syirka la zulmun azim, penjelasan Nabi SAW itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, itu ditafsirkan dengan ayat inna syirka la zulmun azim oleh Nabi Muhammad SAW pada para sahabat yang rasa resah, takut-takut mereka terjumus dalam firman Allah melalui surah Al-An'am itu. Maka Nabi menjelaskan ini maksudnya bahawa zalim yang dimaksudkan adalah syirik kepada Allah SWT, dan kegelapan dimaksudkan az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Anda melakukan kezaliman pada seorang, kezaliman itu akan menjadikan anda berada dalam kegelapan di akhirat. Jangan pandang setakat dunia saja. Segala perkara yang kamu lakukan ada outcome-nya di akhirat nanti. Jadi peringatan oleh golongan jin ini bahawa mereka menjelaskan penyertaan mereka di kalangan orang beriman dengan menggambarkan wa anna minal muslimun wa minal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Siapa yang milih untuk ikut Islam maka sungguhnya mereka ni telah berusaha untuk mencari petunjuk daripada Allah SWT.
Tapi orang yang milih untuk menjadi golongan qasitun fakanu li jahannam hataba, maka mereka ni adalah orang yang akan memilih untuk memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menarik kalau kita lihat ayat ini sebelum daripada menceritakan tentang bahagian pada Islam dan juga qasid ini. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsaw wala rahaqa. Jadi sesiapa yang mendengar hidayah itu lalu mereka pun beriman dengannya, maka siapa yang beriman dengannya dia tidak perlu takut bakhsan, diremehkan apa yang dilakukan, wala rahaqa. Bakhsan ni berarti bila kita melakukan satu kebaikan tapi tak dikira. Rahaqa pula berarti kalau kita tidak melakukannya tapi tengok-tengok perkara itu dimasukkan kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Seorang pergi dapat rawatan di sebuah hospital sebagai contoh, maka doktor pun mencadangkannya untuk membuat blood test. Dia ambil darahnya dengan susah payah, maka tunggulah jawapan kepada ujian makmal lakukan kepada darah itu, apa spektrum penyakit yang dia nak cek ke. Menunggu, akhirnya tiba-tiba datang report itu menunjukkan dia sakit sekian. Terkejut dia melihatnya, ya ke, betul ke? Maka dia pun rasa panik. Dia buat ujian sekali ke tempat lain, tiba-tiba dia dapati bercanggah dengan keputusan yang pertama. Itu barangkali boleh berlaku. Maka ketakutan manusia kat dunia ini disebabkan oleh kelalaian ke, ataupun silap input yang diberikan ke, ataupun silap darah yang menjadi sampel itu ke, itu barangkali berlaku. Tapi di akhirat tidak. Fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, berarti apa yang kamu lakukan tidak akan dikurangi sedikit pun, semuanya akan dinilai oleh Allah Taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan yang kedua, wala rahaqa, tidak pula ditambah ke dalam senarai amalanmu, senarai semak apa yang kau lakukan kat dunia ni, perkara yang tidak engkau lakukan, sama sekali perkara itu tidak akan berlaku. Jadi di sini kita dapat lihatlah beberapa pengajaran penting daripada ayat yang menceritakan perihal jin ini, bahawa antara yang boleh kita fahami bila golongan jin ini mereka mengetahui bahawa mereka tidak akan dapat mengalahkan Allah SWT. Dalam kuliah lalu telah kita bincangkan, jin mengetahui, meyakini bahawa mereka tidak mampu mengalahkan Allah, tidak mampu melepaskan diri daripadanya. Dalam ayat ini haraba berarti melepaskan diri daripadanya. Dan golongan jin ini bila mendengar kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran dibacakan itu bergegas mereka beriman, menceritakan perihal mereka ni, di kalangan mereka ni merupakan yang beriman, yang lembut hatinya, tapi di kalangan mereka juga ada yang menentang dan merupakan dipanggil qasid, yang zalim ini. Dan telah kita bincangkan bagaimana jin tidak dapat memahami maksud yang ditetapkan oleh Allah selepas diperketatkan penjagaan berita-berita langit. Apakah yang dimaksudkan dengan larangan tersebut? Berarti larangan yang berlaku selepas kebangkitan Nabi Muhammad SAW itu, bahawa mereka tidak lagi mengetahui apa bentuk kebaikan ditetapkan oleh Allah kepada umat ini, kepada manusia ini, atau sebaliknya satu keburukan dikehendaki buat mereka. InsyaAllah kita akan lihat lagi lebih lanjut dan kuliah akan datang bagaimana perkaitan di antara jin dan juga syaitan seperti disebut oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.